Ada satu kata-kata yang popular daripada Richard Feynman. So Richard Feynman ni, dia salah seorang ahli fizik unggul lah. Kata ahli fizik yang jago fizik yang sangat besar nama dia. Jadi dia kata tak ada orang boleh faham mekanik kuantum. Dia kata macam tu. Kemudian ada seorang profesor daripada Yale University, tak ingat nama profesor tu, dalam kelas dia cakap pada student dia tau. Dia cakap pada student dia, lebih kurang lah, dia kata okey, subjek yang saya nak ajarkan pada sini adalah subjek yang sangat susah untuk difahami secara intuitifnya. Saya tak faham, Feynman pun tak faham, dan kamu pun mungkin bila saya dah ajar selama seminggu, kamu pun akan mencapai ketidakfahaman fizik kuantum ni. Jadi idea dia kat situ, dia sebenarnya kita nak cakap, bukan kita nak cakap fizik kuantum tidak dapat dipahami oleh sesiapa. Bukan macam tu. Maksud dia kat sini adalah fizik kuantum ni, dia berkelakuan yang sangat ganjil sehingga kita susah nak make sense. Itu contohnya. Itu idea dia. Kenapa orang cakap fizik kuantum ni tak ada orang faham fizik kuantum. Idea dia kenapa orang cakap macam tu, sebab fenomena kuantum ni adalah fenomena yang tak make sense. Tapi dia betul berdasarkan matematik, berdasarkan projection, berdasarkan aplikasi yang kita dapat buat untuk hasilkan teknologi berdasarkan kuantum dan sebagainya. Benda tu boleh buat work, dan matematiknya betul dan projectionnya betul. Tapi kita tak tahu kenapa dia berkelakuan sebegitu. Contoh bagi contoh. Okay, contohnya ada satu eksperimen elektron. Sebiji, kita tahu lah elektron ni kita faham dia adalah macam sebiji bola lah kan. Dia elektron, dia ditembak dekat satu celahan, satu pintu lah misal kita. Dia tembak satu pintu. Bila kita tembak elektron banyak kali, elektron ni akan meninggalkan bekas satu jalur. Bila kita tembak banyak kali, dia akan meninggalkan satu bekas. Dia macam tembak dakwat lah. Tembak dakwat pop, lepas tu meninggalkan satu jalur yang panjang. Betul lah? Okey, faham kat situ. Tapi eksperimen yang diorang buat ni, elektron tu dia tidak meninggalkan satu jalur. Dia meninggalkan jalur yang sangat banyak. Satu jalur ada dalam 6-7 jalur. Satu jalur, lepas tu putih, satu jalur, putih, satu jalur, putih, satu jalur. Benda ni menunjukkan elektron tu dia seolah-olah dia jadi banyak pada satu je. Kenapa jadi macam tu? Sebab saintis dia buat macam mana tau. Bila kita tengok elektron tu ditembak di celahan tu, kita tengok, perhatikan, elektron tu dia bertindak sebagai single elektron. Maksudnya dia jadi satu jalur je lah. Tapi bila saintis tak tengok, kita tak tengok aktiviti kuantum, tak tengok aktiviti elektron tu, tengok tempat lain, tak tengok langsung, elektron tu dia berkelakuan seperti gelombang. Bila gelombang ni, you mean that elektron tu dia boleh jadi banyak.